min syai'in fi sabilillah yuwaffa ilaikum. Apa yang kamu sedekahkan pada jalan Allah, Allah akan membalas. Membalas yuwaffanya boleh membalas orang kira. Yang ayat lain, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Apa yang anda dapatkan daripada sesuatu, fa huwa yukhlifu. Allah akan membalas langsung. Yukhlifunya khalafa. Dia dah berdekat, ini kok terbaik. Maka telah dibayu oleh Allah. Dua macamnya yang membalas di dunia dan membalas orang. Pulau bersedekah, sedekah berpuasa apa boleh untuk buka puasa pada bulan suci Ramadan. Belum baca dalam Sahih Ibnu Hibban ke Nabi man faqara sa'iman. Ulun yang memberi bukaan kepada ulun puasa, ya Allah kepada ulun tersebut akan lebih macam. Man faqara sa'iman kana lahu maghfiratan. Pertama, Allah diampun dosa. Yang kedua, wa iqta raqabatin minan nar. Allah akan dilepaskan daripada api neraka. Yang ketiga, wa kana lahu misla ajrihi la yanqusu min ajri syai'un. Allah akan beri pahala kepada orang yang dibuka puasanya sama lagi pahala orang puasa. Kemudian kepada ulun yang puasanya karena ulun pahala kebetul ilmu kita pegat perkiraan itu boleh macam dibaca itu ulun dosa munyo hana taubat dia dibaca betul ulun dosa